Lampu dah tukar, double signal pun dah pasang. Apa lagi yang aku nak buat ni? Okey, so untuk video dia kali ni kita nak tukar ni dia geng, premium LED signal daripada SMRT. So yang ini signal dekat bahagian belakang ni. Nampak tak? Signal ni takkanlah standard lagi. Kasih tukar. Okey, so ini dia apa yang abang akan dapat dalam kotak ni. So yang ini dia akan dapat sepasang lah, kiri dan juga kanan. Sebelum tukar signal baru, signal lama ni kena buka dulu. So nak buka dia senang je. Kat bahagian bawah mudguard ni kalau kita tengok dia ada satu macam penutup macam tu lah. So kita tarik nampak? Yang ini dia ada skru tau. Skru dia dekat sini. So skru ni kasih buka dulu, baru boleh cabut. Cara nak senang, kita lepaskan dia punya tapak ni dulu. Tapak ni dia keras tau, tu tak boleh nak tolak. So bila keluarkan tapak ni baru boleh tolak dia punya getah tu keluar. Aku pakai screwdriver ni je, just tolak macam tu dia dah terkeluar, nampak tak? Sebelah lagi pun step yang sama juga. So dua-dua pun dah terkulai. Kita cabut dekat dia punya wayar hujung tu. Untuk bahagian kanan ni kena buka lah, dia punya wiring dekat belah kanan ni. Wayar pun dah cabut, barulah boleh keluarkan dia punya signal yang lama ni. Nanti kita tarik saja. Tarik ya. Kalau sangkut, dia adjust sikit. So dah terkeluar. Yang ni lampu signal baru, dia ada macam ala-ala smoke macam tu dah sikit. Okey. Yang ini dia integrated tau. Nanti dah siap pasang, aku tunjuk dia punya hasil dia. So, untuk kabel ni just masukkan macam tu kat sini dulu. Lepas tu masukkan dekat bahagian bawah tu, dia ada tengah tu, nampak tak? Okey. So dia akan keluar dekat sini. So yang ni akan sambung kat sini lah. Yang ini kena test mana kiri mana kanan. Okey geng, so dah siap pasang signal terbaru daripada SMRT. So dekat bahagian bawah ni pun dah clear. Kita tutup balik dia punya cover ni, nanti air masuk kalau tak tutup. The moment of truth. Itu dia. Geng, dah siap dah. Oh lawa geng, dia ada integrated nampak tak? Dia akan gas keluar macam tu. Jadi dia punya warna smoke ni dia nampak minimalis sikit lah. Dia kenalah dengan dia punya rupa dia tu. Lawa juga bagi aku. Apa pendapat anda tentang signal terbaru daripada SMRT ni? Cuba komen dekat bawah. Jadi geng, kat mana dapatkan LED untuk LCV8 ni daripada SMRT? Aku sediakan link dekat bawah. Jangan lupa like, komen, share dan follow geng.